Okay guys, jadi dah seminggu dah aku gunakan Xperia 5 Mark II yang ada dekat tangan aku sekarang ni. Jadi dalam video ni aku nak share experience aku menggunakan phone ni dalam seminggu lebih. Selepas seminggu lebih aku gunakan smartphone ni. And smartphone ni juga dia launch pada tahun 2020. And harga dia sekarang ni pun dah murah dah sekarang. And aku boleh kategoriskan phone ni sebagai phone yang bajet bawah RM500. Sebab tu video ni pun nama phone bajet bawah RM500. Sebab harga dia sekarang dah 459 dah. Memang harga dia dah murah. So, waktu aku beli kat Shopee tu aku dapat dengan harga RM378 saja sebab aku ada apply voucher Shopee juga. So, overall spec untuk smartphone ni adalah dia punya screen jenis OLED, support 120Hz, and juga dia ada setup triple camera, dia punya sound system pun support Dolby Atmos, and juga dia ada Snapdragon 865. Untuk pengetahuan korang, yang dekat tengah aku sekarang ni adalah AU set. So far tak ada problem lah aku menggunakan. So, nanti aku akan cerita lebih lagi sebab aku tengah intro je baru ni. And then, sebelum aku mula juga, aku nak minta tolong korang untuk subscribe channel ni. So, nanti akan keluar video baru, korang akan perasan. So, untuk rekaan pada smartphone Xperia 5 Mark II ni macam biasalah, identiti rekaan daripada Sony sendiri kan. Jenis tinggi, tinggi, kurus kan. Sebab dia punya display pun 21:9. Selain daripada tu juga, dia support SD card. And dia support single SIM. Dia tak support dua SIM lah untuk yang tu. And juga dia ada audio jack. Dia punya fingerprint scanner pun jenis side mounted. Dan yang terakhir sekali dia ada ni button untuk aku pun dah tukar dah button untuk Google Assistant. Aku actually confused yang mana satu awal-awal tu aku pun confused yang mana satu camera button dan yang mana satu Google Assistant button sebenarnya. Sebab dia punya ni sama size. So aku tukar antara camera button dengan Google Assistant button tu. So actually Google Assistant button ni yang tengah-tengah, yang camera button ni yang ujung sebenarnya. Alang-alang display dia pun jenis yang panjang kan. So bagi aku display yang panjang ni dia ada je kelebihan dia sendiri. Contohnya bila kita tengah main game kan. So actually dia akan bagi a better experience lah untuk korang yang main game menggunakan skrin yang panjang ni. Sebabnya dia boleh bagi view yang lagi luas. So dia macam boleh tambahkan korang punya fokus lah untuk main game tu kan. Tapi dia ada kekurangan dia jugalah bila skrin yang panjang ni. Contohnya macam korang pegang macam ni, selalunya smartphone kita akan pegang macam ni kan. So bila kita nak capai dari hujung ke hujung smartphone ni, dia akan bagi sikit kesukaran lah untuk korang menggunakan smartphone ni. Dia macam susah nak handle lah sikit kan skrin panjang ni. And kekurangan lain yang aku perasan dekat skrin ni tentang dia punya brightness. Sebab bila aku guna smartphone ni dekat kawasan yang banyak cahaya, dia menyukarkan sikit aku untuk tengok dekat skrin ni. Dia macam bagi aku tak cukup cerah lah bila korang ada dekat tempat sangat terang waktu tengah hari dekat luar kan. So bercakap tentang dia punya display ni, smartphone ni dia punya skrin adalah jenis OLED and juga dia support 120Hz. Jadi aku suka tentang Xperia 5 Mark II ni. Tapi cuma korang kena ni lah manual turn on bila korang first gunakan smartphone ni. Sebab dia secara initially dia punya 120Hz tu memang dia disable. Korang kena enable dekat setting bahagian display tu. And untuk pengetahuan korang, display smartphone ni juga dia support HDR+BT.2020. So far bagi aku untuk quality screen dia ni cantik. And dia punya display pun nampak sharp, detail, and colour dia pun punchy sebab dia menggunakan screen jenis OLED. So tadi bab display aku dah ceritakan yang tu dah. Dia punya spek display dia tu dah cantik dah, OLED 120Hz semua kan. Cuma dekat sini yang aku kurang berkenan sikit adalah dia punya UI. Apa yang aku kurang dengan UI daripada Sony adalah dia tak banyak customization. So dia more kepada stock Android lah kan. Tapi bagi aku macam dia nampak bosan and old school sikit lah. Ni preference aku lah. Fan Sony jangan marah sebab ni aku punya preference sahaja. So far yang customization korang boleh buat dekat Xperia 5 Mark II ni pun macam boleh tukar wallpaper ataupun korang boleh main-main dengan widget je lah. Yang tu je lah customization yang korang boleh buat kan. And bagi aku macam untuk aku sendiri, aku lagi suka phone aku ni dia punya user interface ni boleh buat customization lah. Bagi aku benda tu membuatkan aku lagi enjoy gunakan smartphone sebagai daily driver aku ni. So harapan aku lah kan, kalau lah Sony ni macam boleh buatkan dia punya UI ni nampak lagi menarik pun okey juga. Tak adalah dia macam dekat-dekat dengan Samsung, tapi at least boleh bagikan customization untuk user, untuk end user. So at least aku rasa macam enjoy gunakan smartphone dekat tangan aku sekarang ni kan. And disebabkan model aku sekarang ni adalah model daripada AU, so memang banyak lah dia punya bloatware apps AU tu semua kan. Tapi korang tak perlu risau sebab apps tu dia boleh uninstall.
Tapi ada juga yang korang tak boleh uninstall, cuma korang boleh disable je dekat settings tu. Okay, so kalau aku nak bercakap tentang dia punya performance pula, smartphone ni dia datang dengan Snapdragon 865 and model dekat tangan aku sekarang ni dia datang dengan storage 128GB dengan RAM 8GB. Untuk penggunaan harian, so far phone ni tak ada problem lah. Seminggu lebih dah aku guna smartphone ni, still aku tak ada rasa lag lagi lah setakat ni. Untuk gaming pula, aku ada test dengan 3 game, ML, PUBG juga CODM. So far, good news, 3 game ni korang boleh main pada the higher setting without korang rasa throttling ataupun FPS drop. Kalau nak cakap tentang dia punya thermal kan, aku rasa setakat ni phone ni dia cepat panas, cuma dia tak sampailah tahap overheating yang buatkan korang tak selesa ataupun dia buatkan smartphone korang rasa slow. Ni apa yang aku share selepas minggu lebih aku gunalah. So untuk korang yang dah lama guna smartphone ni, cuba korang share sikit kan pengalaman korang tentang performance Xperia 5 Mark II ni dekat ruang komen kan. Apa pendapat korang? And untuk bahagian bateri pula, smartphone ni dia datang dengan 4000 mAh dia punya size capacity bateri, and juga dia support fast charging 21W. So far SOT yang aku dapat rekod dekat phone ni adalah selama 5 jam 18 minit. Ni pun based on kegunaan masing-masing lah kan. Untuk korang yang guna intense, of course aku rasa dia punya SOT pun lagi kurang lah, mungkin 4 jam lebih je macam tu. And untuk pengetahuan korang juga, SOT yang aku dapat ni aku gunakan connection secara wifi and ada juga aku gunakan mobile data. So dia tak sepanjangnya aku guna mobile data, tak sepanjangnya seharian tu aku gunakan wifi. So secara summary ni untuk ketahanan bateri pada Xperia 5 Mark II ni, aku boleh cakap kalau korang nak guna whole day sampai daripada pagi sampai tengah malam, memang korang kena charge sekali lagi pada waktu petang macam tu untuk korang teruskan guna smartphone ni pada waktu malam. So seterusnya kita bergerak pula pada bahagian kamera untuk Xperia 5 Mark II ni. So smartphone ni dia datang dengan triple shutdown kamera 12MP pada kamera belakang, iaitu 24mm f1.7 untuk main sensor, 70mm f2.4 untuk telephoto, and korang kena alert which is untuk lens telephoto ni dia ada capability untuk 3x zoom, dan last sekali adalah ultra wide sensor iaitu 16mm f2.2. Untuk kualiti gambar pula, so far bagi aku tak ada problem untuk gunaan tangkap gambar pada waktu siang. Gambar detail, color nature, tak oversaturated. Cuma bagi aku dia punya capability untuk HDR dekat telephoto dengan ultra wide tu dia kurang sikit lah kalau nak compare dengan main sensor dia. And pada waktu malam pula, dia tak ada night mode, dia auto on sebab ada AI detection. Dalam keadaan lighting yang cukup, hasil gambar dia cantik dari segi color, kontras yang just nice, and yang penting kan sekali gambar dia pun kurang noise. And untuk video recording, smartphone ni dia boleh record sampai 4K 30fps, and of course video dia stable sebab ada OIS. So korang boleh tengok sampel video ni. And untuk korang yang suka main dengan ISO, exposure ataupun shutter speed, korang boleh cuba apps Photo Pro dengan Cinema Pro ni untuk rekod video ataupun untuk tangkap gambar. And yang terakhir sekali, antara features yang menarik lah yang aku rasa ada pada Xperia 5 Mark II ni, antaranya adalah dia support Dolby Atmos. So kualiti audio pada speaker Xperia 5 Mark II ni bagi aku dah sedap, dia tak bingit ataupun sound pecah lah bila dekat high pitch tu kan. And plus juga kalau korang connect dengan earbud yang support high resolution audio, so memang korang akan enjoy habis lah layan lagu dekat smartphone ni. So seterusnya juga dia ada dynamic vibration. So kalau tak minat korang boleh off je features ni. And smartphone ni juga ada NFC. And yang last sekali juga dia ada side sense. Ni biasalah dekat mana-mana handphone Xperia yang baru ni kan, memang adalah ciri side sense ni. So korang rasa macam berbalik ke tak balik untuk korang grab Xperia 5 Mark II ni kan sebagai main daily driver korang? Sebab harga 459 ni first korang akan dapat Snapdragon 865. And aku boleh cakap yang on paper dia setara dengan Snapdragon 7 Gen 1. Cuma yelah Xperia pula, Snapdragon 865 ni dia dah lama. And yang kedua, korang juga akan dapat setup triple kamera. And aku boleh kata kamera malam dia pun lawa. And kedua, korang boleh record video yang stable pada resolution 4K. And satu lagi dia punya display, ada OLED 120Hz, which is untuk segmen harga 400 lebih ni bagi aku macam suka sikit lah untuk korang dapatkan 120Hz OLED kan. Cuma dia tak adalah perfect, dia still ada sebab dia phone lama. Cumanya korang kena sabar sikit lah kan, dengan dia punya ketahanan bateri yang tak berapa kuat. And satu lagi, dia punya chipset yang cepat panas. Selalunya aku main smartphone ni dia rasa je macam panas-panas sikit dekat bahagian atas ni. So orang kata itulah dia punya kekurangan pada smartphone ni. So overall aku rasa smartphone ni
mesti berbalik untuk korang gunakan pada tahun 2025 ni. So aku rasa setakat tu saja review aku untuk Xperia 5 Mark II ni. Untuk korang yang suka dengan video ni, aku minta tolong untuk like and share, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Gadget SA untuk video yang seterusnya. Oh ya, satu lagi untuk korang yang rasa nak grab phone ni, aku ada letak link pembelian pada ruang description nanti. So kita jumpa di next video. Okay, stay tune, stay alert, and bye bye.